kilang arak terbesar Carlsberg dekat Shah Alam tu sebenarnya mereka buka sebab dapat restu Perdana Menteri. So macam mana benda ni boleh berlaku kan? Kalau kita tengok hujung tahun 1960-an, baru kita lepas merdeka kan, kita pun tengah struggle duk naik nak cari pendapatan ekstra. So Malaysia ni terbuka lah untuk industri baru masuk, pelaburan baru nak masuk. So waktu tu Carlsberg mereka nampak, oh Malaysia ni strategik, mereka dah ada tempat perindustrian baru dekat Shah Alam. Mereka runding pi runding mai, mereka dapat lah untuk masuk dekat Malaysia, buat hub untuk Asia Tenggara. Mereka pun set up lah Carlsberg Brewery Berhad 1970s early macam tu dah siap. Dan waktu tu mereka jemputlah Perdana Menteri kita dan juga Presiden UMNO pada ketika itu, Tun Haji Abdul Razak. Mereka jemput mai untuk merasmikan. Yalah, Perdana Menteri banyak dia akan facilitate on investment masuk semua kan. Dan pada waktu tu benda ni tak nampak pelik sebab 4 tahun yang sebelum Tunku Abdul Rahman, bekas Perdana Menteri dan bekas Presiden UMNO, merasmikan Guinness Stout Malaysia. Sebab tu dulu ada iklan apa seteguk Guinness sehari tu bagus. Sebab Perdana Menteri Malaysia yang bagi laluan yang buat semua benda ni, dan dua-dua Perdana Menteri adalah Presiden UMNO. So benda tu mereka rasa waktu tu normal. Mungkin waktu tu orang-orang Malaysia mungkin mereka masih jahil lah kan. Sebab kalau kita tengok timeline 1960-an ni, nak brain dia macam mana, industri halal jakim tak ada dan tak ada lagi badan syariah. So bergantung pada iman masing-masing lah. Dan sebenarnya Carlsberg Malaysia ni mereka menyumbang kepada cukai setahun hampir 100 juta ringgit kepada kerajaan Malaysia. So mereka nak halau pun mereka tengok dapat 1 juta kan, cemeh dapat 1 juta. So duduk senyap-senyap lah, dah berapa 60 tahun dah duduk Malaysia.